Actually korang beli headset yang murah-murah pun dah berbaloi. Sebab apa tahu? Sebab Edifier ni dah support untuk semua kategori. Tak kira kalau korang pakai untuk PC, beli USB dongle macam ni. Sebab dia datang dengan 7.1 bunyi secret surround. Best, dia bunyi tu 3D tau. Bunyi surround. So korang boleh connect kat korang punya PC, korang boleh connect kat korang punya PlayStation. Aku cucuk macam ni, naikkan volume dan perlahankan volume. Dan dekat sini matikan mic ataupun korang nak hidupkan mic. Edifier menyatakan bunyi dia macam secret surround 7.1. Dan untuk versi yang terbaru. Tapi kalau untuk versi yang lama, diorang tawarkan harga lebih murah, tapi dia punya bunyi tu 5.1. So actually korang tak perlu beli pun speaker untuk 5-6 biji speaker tu, tapi korang beli satu sound card untuk Edifier ni, connect macam aku buat ni, guna iPhone, Apple Music, ataupun kau nak tengok movie, bunyi dia tu helikopter tu dah